Rakan saya Anu daripada Semamawi akan mengulas tentang proses eksogen serta endogen dan kesannya terhadap bumi kita. Ramai yang menyangka bumi ini sekadar batu pegun, tetapi sebenarnya ia sangat dinamik. Perubahan ini bukan berlaku secara rawak, tetapi didorong oleh dua kuasa besar yang dipanggil proses eksogen dan proses endogen. So, proses eksogen ialah proses yang berlaku di permukaan bumi dan ejen-ejen utamanya terdiri daripada air hujan, angin serta perubahan cuaca. Jumlah hawa di mana batuan pecah dan terurai akibat mikroorganisma dan frost. Apabila proses endogen kita bincangkan tadi berlaku secara drastik, ia akan menyebabkan tujuh bencana. Misalnya, vulkanisme, letusan gunung berapi, tsunami, gempa bumi serta tanah runtuh. Fenomena pemanasan global serta kekurangan nitrogen dikategorikan sebagai tujuh bencana yang kita perlu waspadai. Menarik, setiap bencana mempunyai lokasi kegemarannya. Sebagai contoh, hujan asid kerap berlaku di kawasan perindustrian. Kita tidak boleh memandang ringan menuju bencana ini. Kesannya sangat dahsyat. Ia boleh menyebabkan kehilangan nyawa, penyakit, kebeluran dan kerosakan harta benda yang besar. Malaysia sendiri mempunyai sejarah hitam. Ingat lagi kejadian Disember 2004? Seramai 43 rakyat Malaysia terbunuh akibat ombak besar tsunami yang melanda. Ia bermula dengan satu gempa bumi bawah laut berukuran sekitar 91 hingga 93 magnitud berlaku di luar pantai barat laut Pulau Sumatera. Negara yang terjejas ialah Indonesia, Thailand, Malaysia dan banyak lagi. Seterusnya ialah Gunung Krakatau. Ia ialah sebuah gunung berapi yang terletak di Selat Sunda di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Gunung ini terkenal di seluruh dunia kerana letusannya pada tahun 1883. Selain itu, ada juga tragedi Tanah Jelus. Pada 23 Ogos 2024, kira-kira jam 8.22 pagi, satu lubang benam atau sinkhole sedalam kira-kira 8 meter terbentuk secara tiba-tiba di lawan berjalan kaki di Jalan Masjid India. Ia menyebabkan seorang pelancong wanita dari India, Vijaya Lakshmi, Kali terjatuh ke dalam lubang tersebut apabila permukaan tanah runtuh secara mengejut. Jika di ibu negara Malaysia pula, kerap kali terjadinya banjir kilat. Kawasan yang sering kerap dilaporkan mengalami banjir kilat ialah Bangsa, Damansara, Jalan Tun Razak, Jalan Sultan Ismail, Lebuh Raya Persekutuan, kawasan sekitar Sungai Kelang dan Sungai Gombak dan Petaling Jaya. Apabila berlakunya banjir, JPS atau Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia akan mengeluarkan amaran banjir. Maklumat akan dipaparkan melalui sistem publik info banjir dan saluran rasmi JPS. Jadi, mereka akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dalam pengurusan bencana ini. Malah, bencana yang berpunca daripada manusia seperti kejadian banjir besar 2021 terjadi akibat saluran air yang tersumbat kerana sisa dan sampah. Walaupun kita tidak dapat menghalang sepenuhnya kuasa alam, sains dan teknologi memberikan kita perisai untuk meminimkan impak bencana. Objektif utama kita bukan sahaja membina alat, tetapi untuk memberi maklumat awal kepada pendengar. Kesan lebih awal dapat menyebabkan banyak nyawa. Sebenarnya, penggunaan teknologi seperti transducer dan pengasihan satelit ini bukan sekadar inovasi. Ia adalah sebahagian daripada Matlamat Pembangunan Manfaat atau SDG yang diperjuangkan secara global. Contohnya, SDG 11 dan 13. SDG ke-11 iaitu membina bandar dan komuniti yang mampan. Matlamat utamanya ialah untuk mengurangkan bilangan kematian dan bilangan orang yang terjejas akibat bencana.
SDG seterusnya ialah 13, iaitu tindakan terhadap iklim. Fenomena seperti pemanasan global bukan sahaja mengubah suhu bumi tetapi juga meningkatkan kekerapan jua bencana lain. Sebenarnya, memahami proses bumi serta menampung ancaman pembangunan global adalah tanggungjawab kita bersama di masa hadapan yang amat suram. Sains memberi kita alat, tetapi kesedaran kita dan tindakan itulah yang akan menentukan keselamatan komuniti kita di masa hadapan nanti. Menyokong matlamat pembangunan mampan SDG, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan bandar yang mampan, tindakan terhadap perubahan iklim dan perlindungan alam sekitar merupakan tanggungjawab kita bersama demi masa hadapan yang lebih selamat dan lestari. Sebagai generasi masa hadapan, kita semua mempunyai peranan dalam membina masyarakat yang lebih bersedia menghadapi bencana. Dalam sesebuah keluarga, persediaan menghadapi bencana amat penting bagi memastikan keselamatan serta ahli, terutama golongan yang lebih memerlukan bantuan seperti kanak-kanak dan warga emas. Masyarakat perlu bekerjasama dan bersikap prihatin antara satu sama lain untuk membantu mengurangkan risiko serta mempercepatkan proses pemulihan selepas sesuatu bencana berlaku. Kita juga perlu menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi habitat semula jadi, mengurangkan pencemaran dan menggunakan sumber bumi secara bertanggungjawab. Pada skala yang lebih besar, tindakan kita hari ini akan menentukan keadaan dunia pada masa hadapan. Semoga pembentangan ini dapat menambahkan pengetahuan dan memberi manfaat kepada semua. Terima kasih atas perhatian anda.